Hai semua, Assalamualaikum. Siapa suka makan kambing? Nak beli kambing perak yang frozen tu macam mahal sangat. Lepas tu nak buat sendiri tak reti pula. Sebenarnya senang saja. Hampa pergi saja dekat kedai frozen yang ada jual daging beku kan. Hampa minta nak beli lamb shoulder. Lamb shoulder tu dia minta dia potong nipis. Bila potong nipis dapat sekeping yang panjang tu, kalau hampa nak buat untuk masakan ni, hampa kena potong lagi 3. Potong 3 bahagian, dia akan jadi kecil-kecil comel macam ni. Pergi saja kat kedai frozen. Kambing ni lamb shoulder sekilo dalam RM35 macam tu saja. Macam Kak ni guna ni 2 kilo, so dalam RM70. Untuk bahan lain tu hampa guna tadi capsicum, ada capsicum merah, hijau. Lepas tu bawang Holland ni kita potong dadu. Untuk bahan tumis tu Kak ni guna halia dan juga bawang putih. Kita kisar macam ni dan panaskan sedikit minyak dalam pan, sedikit saja. Pasal kambing tu dia dah ada minyak dah. So kita panaskan dan kita tumis bahan yang kita kisar tadi. Dan kita masuk sos black pepper yang brand Putri macam ni pun boleh. Atau kalau hampa nak beli sos black pepper yang mahal pun boleh. Hampa masuk saja. Lepas tu masukkan sedikit sos tiram dan juga sedikit kicap manis. Hampa masak sampailah dia dah naik bubbling kat tepi tu kan. Dia dah berbuih-buih, dia dah nak mendidih tu. Terus masukkan kambing tadi. Lepas tu kita ratakan, kacau rata-rata sampailah mendidih. Sebenarnya kambing ni tak perlu masak lama, dia memang akan cepat lembut. Abang masuklah garam untuk perasa. Kalau nak masukkan chicken stock ke apa boleh, tak ada masalah. Dark soy sauce ni ataupun kicap pekat ni, dia tak ada rasa masin dan tak ada rasa manis. Dia akan bagi rasa smoky, bau-bau smoky tu kan. Dan juga rasa color yang cantik, color brown-brown yang cantik, yang gelap, yang lebih mewah kepada kita punya masakan. Apa masuk saja sikit, jangan terlalu banyak sebab takut dia pahit. And then bila dah masuk tu, dah kacau rata, masukkan bawang yang kita potong dan juga capsicum. Apa kacau rata, ikutlah nak bagi bawang tu lembut-lembut sikit atau nak bagi capsicum tu lembut sikit kan. Kak ini suka capsicum dengan bawang tu, dia still crunchy. So kita masak sekejap sajalah. Bila tengok macam ni, dia dah siap kan, dia dah kering, dia punya sos tu dia dah meresap kepada kambing tu, dia dah menyaluti isi kambing tu, dah masak lah kita punya kambing masak black pepper. Hampa boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan roti, buat inti sandwich ataupun roti paratha. Hampa boleh meratah macam ni saja pun dah sedap dah. Tak perlu nak bakar-bakar atau grill, masak macam ni pun dah sedap. Untuk 2 kilo ni boleh makan dalam 10 orang macam tu. So total mungkin lebih kurang sekali dengan sos apa semua, mungkin lebih kurang dalam RM90 kan. So RM90 untuk 10 orang kan, jimat lah kan. Jangan lupa cuba resepi ni dan klik like dan share.